Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan juga salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, syukur kehadrat Ilahi, dengan limpah dan kurnianya kita masih diberi peluang untuk hidup, bernafas dan juga menuntut ilmu. Saya Fatin Adlina binti Muhammad Mustafa dari kelas PPS 15. Hari ini dalam siri Satu Hari Satu Saranan, saya akan kongsikan tentang peranan-peranan Al-Quran dan As-Sunnah dalam bidang pendidikan, khususnya dalam menjaga tanggungjawab dan amanah. Hal ini kita boleh kaitkan dengan guru, di mana guru diberikan amanah untuk mendidik anak-anak muridnya. Manakala bagi murid pula, mereka diberikan amanah untuk menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh. Begitu juga dengan ibu bapa. Mereka memikul tanggungjawab yang besar dalam mendidik anak-anak mereka sejak kecil lagi. Ia menentukan arah masa depan seseorang individu, bahkan pula boleh memberi kesan terhadap bangsa, agama dan juga negara kita. Oleh itu, jika amanah dipelihara dengan baik, maka lahirlah masyarakat yang berilmu dan juga berakhlak mulia. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat ke-58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Ayat ini mengingatkan kita bahawa setiap amanah mesti dilaksanakan dan mesti ditunaikan, di mana guru harus melaksanakan amanahnya dalam menyampaikan ilmu, manakala murid pula harus melaksanakan amanahnya dalam menuntut ilmu. Tugas seorang guru bukannya sekadar menyampaikan ilmu akademik, malahan mereka juga mendidik akhlak, membentuk sahsiah dan juga menjadi contoh teladan kepada pelajar-pelajar. Tugas ini bukanlah sesuatu tugas yang mudah kerana ia memerlukan keikhlasan dan kesungguhan yang tinggi. Sekiranya seorang guru mengabaikan amanahnya, maka rosaklah generasi-generasi yang akan datang. Guru juga digelar sebagai murabbi, iaitu pembimbing jiwa. Tanggungjawab ini sangat berat kerana mereka memegang masa depan pelajar. Seperti mana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menyukai apabila seseorang itu melakukan sesuatu pekerjaan, ia lakukannya dengan bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Al-Baihaqi, di mana hadis ini boleh dikaitkan dengan guru, di mana guru mesti mendidik dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan
bukannya sambil lewa atau semata-mata untuk gaji sahaja. Dalam masa yang sama, pelajar juga memikul tanggungjawab yang besar, di mana tanggungjawab mereka adalah dengan belajar bersungguh-sungguh, menghormati guru dan juga menjaga disiplin diri. Dalam masa yang sama, pelajar juga memikul tanggungjawab yang besar, di mana tanggungjawab mereka adalah dengan belajar bersungguh-sungguh, menghormati guru dan juga menjaga disiplin diri sepanjang mereka berada di kawasan sekolah. Sekiranya pelajar ini cuai ataupun lalai, maka mereka telah pun mengkhianati amanah yang telah diberikan oleh guru dan juga ibu bapa mereka. Hal ini kita boleh kaitkan dengan hadis di mana Rasulullah SAW telah pun bersabda, tiada iman bagi orang yang tidak beriman. Hadis riwayat Ahmad. Di mana hadis ini mengingatkan bahawa amanah itu sebahagian daripada iman. Jadi, pelajar yang tidak menjaga amanahnya, tanpa mereka sedar, mereka telah pun merosakkan iman mereka sendiri. Jadi, apabila guru, ibu bapa dan juga pelajar masing-masing menjaga amanah dan tanggungjawab mereka, secara tidak langsung kita dapat melahirkan masyarakat yang berilmu, beriman dan juga berakhlak mulia. Kesan yang kita dapat adalah kita akan memperolehi ilmu yang berkat, jiwa menjadi tenang dan juga negara mendapat manfaat daripada warganya yang berdisiplin. Sebaliknya, jika amanah ini diabaikan di mana guru mengajar sambil lewa, pelajar malas untuk belajar dan juga ibu bapa tidak ambil peduli kepada anak-anaknya, maka rosaklah sistem pendidikan dan runtuhlah akhlak masyarakat. Seperti mana Rasulullah SAW bersabda, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Di mana hadis ini mengingatkan kita semua bahawa kita semua adalah pemimpin. Jadi kita sebagai pemimpin, kita perlu bertanggungjawab apa yang kita pimpin. Contohnya, guru memimpin murid, pelajar memimpin diri sendiri dan ibu bapa memimpin keluarga. Jadi, semua akan ditanya oleh Allah tentang amanah masing-masing di akhirat kelak. Kesimpulannya, Al-Quran dan As-Sunnah bukan sekadar panduan, malah ia merupakan cahaya dalam bidang pendidikan. Guru, pelajar dan juga ibu bapa masing-masing mempunyai tanggungjawab dan amanah yang perlu dijaga. Jadi, sekiranya amanah dan tanggungjawab ini dipelihara dan dilakukan secara ikhlas, maka insya-Allah ilmu yang kita dapat adalah berkat, malah dapat membentuk generasi yang berakhlak mulia. Sekarang ini saya akan saksikan satu situasi di mana seorang guru yang mengabaikan amanahnya. Weh, cikgu tak masuk ke? Sekarang dah pukul 10 lebih. Dah dekat sejam dah ni cikgu tak masuk-masuk pun. Cikgu, kita tak belajar ke hari ni? Okey semua, hari ni awak buat je kerja awak. Saya busy lah. Seterusnya, saya akan saksikan pula lagi satu situasi di mana seorang ibu yang mengabaikan amanahnya. Adik lapar lah. Kamu ni asyik lapar je. Cubalah sekali-sekala tolong Umi ni kat dapur pas pinggan ke apa ke. Lapar je. Tapi adik baru je balik sekolah. Tak ada. Masuk pinggan dulu. Umi. Adik dah siap basuh pinggan dah. Umi, adik lapar. Nampak aku ni tengah buat apa ni? Busy lah. Tapi tadi Umi kata kalau adik
Basuh pinggan Umi nak masak kan? Lah makan apa yang ada dulu. Okeylah. Jadi, marilah kita sama-sama jadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai kompas hidup. Ingat, ilmu tanpa amanah umpama pohon tanpa buah. Semoga kita semua dapat terus istiqomah dalam menunaikan tanggungjawab masing-masing sebagai guru, pelajar dan juga ibu bapa. Bunga melati harum mewangi, tumbuh segar di tepi ramai. Al-Quran dan As-Sunnah menjadi mandiri. Semoga kita dapat hidup dengan aman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton. Semoga sedikit sebanyak perkongsian saya dapat membantu dan memberi manfaat. Jumpa lagi di lain hari. Terima kasih.